Hei! Anas! Astaghfirullahalazim. Beni aku tengah berzikir lah. Hey yo. Ada idea. Heyo. Anda mau? Nak berai boleh. Satu je. Boleh lah. Mana nak guna ni? Kau nak tahu? Sini aku tunjuk. Pertama, ini foto calculator. Gitu. Kau buat pula. Pintar sekali. Astaghfirullahalazim. Korang buat apa ni? Iya kakak cantik. Apa maunya? Hari tu cubaan nak puntin. Sekarang ni cubaan nak merokok pula. Cobaan mencintai awak. Cia. Maju. Gila. Mai berdiri. Kau ni masih nak cuba buat benda tak elok kan? Taklah. Dah agak dah. Jom ikut. Tahu kan nak pergi mana? Jom ikut. Cikgu ada kat dalam tak tu? Ya, ada apa lagi tu? Orang yang sama lagi. Buat apa lagi ni? Dah ajak saya merokok, cikgu. Ya, cikgu. Memang saya yang ajar dia. Awak yang mengaku dah buang tebiat ke awak ni? Pelik. Jangan ingat kamu mengaku cepat cikgu tak hukum kamu. Cikgu nak hukum kami apa? Hukuman cikgu saya terima. Asalkan cikgu senyum sampai tua. Hei, apa tua-tua ni? Sensitif tau kita. Saya nak awak baca Qul huwallahu ahad sekarang. Senang. Baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu. Hai, kau ni muka baby face tapi tak apalah. Ni kau aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ni kenapa tersengih-sengih macam kerang busuk? Ya, awak ni. Okey, cikgu Syamil. Okey, saya minta maaf. Saya tak buat lagi. Saya baca ya. Tu baca sekali dengan Anas. Okey, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul Kawan, rokok, vape dan dadah sangat berbahaya kepada kesihatan dan masa depan kita. Jangan cuba walaupun sekali kerana ia boleh membawa kepada ketagihan. Jadi kawan yang baik dan jauhi perkara negatif. Sayangi diri dan jauhi rokok dan dadah. Okeylah kawan-kawan. Sekian. Terima kasih. Stay tuned.